breakfast tadi dah lambat. So sekejap kami ambil makan sekejap. Hello, welcome back to my channel semua. Thank you sebab sudi tengok lagi video aku untuk kali ni. Sorry lah lama tak edit sebab dalam masa terdekat ni, dalam masa sebulan aku tak edit video ni, memang aku tak sihat sikit. Macam dalam video ni pun aku tengah nak demam kan. Balik pada Medan ni aku tahu tak sihat sebulan lah dah lawa. Adalah masa-masa dia, tapi aku asyik kerap tak sihat lah. So dalam masa sebulan aku tak edit ni, aku dah lupa dah aku pergi mana dan aku buat apa. So aku sambil-sambil tengok video ni aku cerita lah. Dalam episod kali ni aku on the way ke kebun ke cafe lavender. Tak nama dia aku tak ingat. Dah sebulan tak edit tu dia lupa lah. Dah lah otak short term memory. Hello guys. So kita orang sekarang dekat kebun lavender. So sekarang hujan, kita chill dulu sebentar hujan tu stop. Sebab kita nak lepak-lepak dulu minum kopi sebab dia orang cakap wajib minum air kat sini, sedap. That's right. Kita orang tengah tunggu air. Aku dah hitam guys. tunjuk burn. Nampak tak? Tangan ni burn tau. Aduh. Kenangan apa? Cinta. Nak cinta sangat kan? Kopi apa lah? Kopi apa? Kopi kereta. Tak ada. Ini bosan. Manis. Tapi masa manis macam tu kan? Hujan. Kita orang nak tahu makan lavender. Kita selalu datang. Masa ni aku fresh gila, tak boleh nak ambil gambar, tak boleh ambil video sebab aku dah terbayang-bayang dah nak record dekat kebun tu. So aku dengan Aina tak ada apa nak cerita, kami duk bergaduh pasal ayam tu nama apa tau. Lepas tu aku duk tunjuk kat dia macam mana bentuk apa nama dia, duk recall balik siap tunjuk sign lah. Aina pun kalut tengok cari dalam internet. A few moments later. Guys, nampaknya dalam trip kali ni tak sempat nak bergambar dengan lavender. Tak apalah, enjoy the moment je lah kan. Nampak tak muka sedih ni. Semua pakai payung. Memang lebat. Tengoklah yang belakang tu pun. Kami dah kenyang tadi. Kami makan breakfast kat hotel kalau kabut kan. Ubin dia muak sebab dia manis. Betul. Kami tak tahu dia tadi dia teka ubin ni apa. Sebab dia bukan fries yang potato yang tu. Yang manis tau. Kita orang ada masa 10 minit lagi sebelum nak betul ke next destination. Hujan tak slow-slow. Tak lama lepas tu kami dapat tahu kami boleh pinjam payung kat kedai tu. So kami pun gagahkan diri lah buat video dalam hujan. Nampak tak tu? Hujan lebat, apa tahu tak? Kalau ayak nitik-nitik tu melekat kat samping mata aku penuh. Tapi aku gagahkan jugalah menari-menari pun goyang kat situ kan. Lari-lari kan. Macam estetik padahal kan terseksa. Apa? Aku dah bergegar. Lepas tu kami pergi ke next destination. Aku tak ingat nama tempat ni, tapi kat sini banyak kuda. So kami sampai kat sini, kami nampak kuda dululah. Tujuan kat sini sebenarnya nak pergi beli buah, tapi kami tak berminat nak beli buah sebab kalau kami beli, kami tak dapat simpan dalam peti ais. Peti ais kami kena share. So tak cukup ruang lah untuk kami berdua kan. So nampak kuda tu lagi menarik kan. So kami pun berjalan decide untuk naik kuda. Nampak tak? Yang ikut semua ni nak naik kuda ni semua ni ni makcik tepi. Lepas tu nampaklah ni ada orang cari tebu sambil nak jalan. Actually kami patah balik ke tempat first tadi tu. Sebab aku ingat mereka nak bawa pergi tempat mana, rupanya nak pergi kawasan-kawasan buah. So kami tak berminat. Kami lebih berminat dengan kuda. So nampak tu beca tu. Kalau kami kat Malaysia kami panggil beca kan. Kami sebenarnya berminat colour pink tu, tapi kawan satu geng kami ni decide nak ambil colour pink. So kami terpaksa ambil beca yang belakang tu colour biru. Waktu ni sebenarnya aku terfikirlah tak ada ke beca lihat comel sikit kan, tapi tak apalah kan dia dah bawa berhenti kat situ. Kami ikut je lah, kami punya Pak Supir tu dia bawa kami. Ni kami naik dah lah. Tiba-tiba Pak Supir tu datang ke gambar pula. Kat sini sebenarnya dia orang pergi pasar buah. Lagi bang? Ya. Oh dia duduk sini.
Kita orang kat sini famous dengan buah. Tapi kita orang macam tak nak beli buah. Macam kita orang nak tak tahu nak simpan mana kalau bawa balik pun. Kita orang naik roda-roda naik kuda. Kuda ha. Naik kuda. Aku dengar tak? Sepi Anto kan ini jago. Dari Flores itu bang. Bila dah start bergerak ni mulalah aku dengan keestetikan aku nak buat video ala-ala tengah beremotional aku menghala kamera menghadap ke aku lah muka aku yang comel lepas tu jalan bergegak weh hampa ingat kami nak dia ke selesa ke jalan bergegak sampai esok. Oh, wow. Sudah jalan-jalan kemana kakak? Sudah pergi kebun lavender. Hah? Kebun lavender. Kebun bunga. Oh, kebun bunga. Sorry ya Pak, saya tak tahu yang lavender kurang difahami. Saya sebut kebun bunga lah. Sorry lah, saya tak faham sangat, tak reti sangat nak sembang. Bahasa Pak pun boleh. So ni aku bagi Aina pegang, bagi tengok view belakang macam mana. So asyik aku pegang je, bagi dia pegang set. So aku pun senyum hi peace bagi Aina pegang je kan, biar tangan dia lemah baru dia tahu rasa macam nak pegang kan. Lama juga naik kuda ni. Aku dah tak tahu nak sembang apa ni kampung. Aku tak ingat dah waktu ni aku tengah buat apa. Aku tengah menghayati alam, menghayati pemandangan kat situ lah. Sebab dia macam ala-ala macam dalam kita tengok cerita sinetron, cerita Dilan kan. Yang tu je lah aku tahu. So kami berpusing balik ke tempat mana kami jalan tadi. Nampak ni area-area makcik tadi tu, area kedai tebu tu. So kami berhenti balik tempat yang sama. So kami dah turun. So kami decide tu tak gambar. Tapi waktu ni aku tak tahu macam mana dan mengapa Aina ambil video aku macam ni. Sebab maybe tangan dia tengah ada dua kamera waktu ni. Kamera ni dengan phone. Lepas tu tiba-tiba ramai-ramai terbang kat muka aku. And then aku continue tak gambar. Tu baru muka aku baru nampak badan aku Aina. Tiba-tiba aku terkejut dengan kuda tu. Hampa jangan tanya kenapa kami nak ambil gambar dengan kuda ni. Sebab kami sampai sini ni tak tahu lagi bila ni. So kami ambil lah sebagai kenangan. So ni aku record Aina pula. Nampak aku record elok je dia. Main tangan aku je record aku sampai nampak kepala je. Nampak dia ingat aku pendek sangat ke? Habis bergambar, so kami pun pusing kat situ. Ada macam-macam lah jual. So kami decide untuk pergi ke kawasan buah yang awal-awal tadi tu balik. Nak tengok lah apa ada kan. Lagi kawan kata tak pergi pula. So kami elok kami jalan. Elok je makcik jalan depan kami. So kami macam estetik. So ni kami sampai dah dekat kedai buah tu, kawasan buah. Banyaklah buah boleh beli kat sini. Maybe harga dia agak murah kat sini. So ramai orang datang. Aku tak tahu. So kami pusing lah. Pusing saja, tak beli pun, tapi saja nak pusing. Kemudian ada dapat taste tu, kami pun try lah rasa. Lepas tu bila rasa-rasa kan, ni antara orang panggil mangga yang paling sedap pernah makan. Melainkan adalah mangga harum manis kat Malaysia tu adalah kan, yang lain yang sedap juga kan. Tapi yang ni manis sedap, manis sedap. Rasa macam nak bawa balik tapi tak boleh sebab tak lepas. So macam rasa rugi, rasa sikit, rasa sedih tak dapat. Sedap tak minggu tu. Tapi itulah, tapi bawa balik sebab tak lepas custom. Bukan setakat buah, pokok pun ada jual. So aku tertarik dengan pokok buluh ni. Maybe sebab aku tak pernah tengok ataupun dah lama tak tengok pokok, ataupun memang aku tengah bosan. So aku macam tertarik tengok apa-apa, aku dah macam wow macam tu kan. So uncle ni pun tengah promote dia punya pokok. So aku pun tertarik dengan pokok kat situ. Ada kena matahari. Cantik macam bunga cerita Rapunzel tu. Kalau dalam rumah seterusnya. Kanopi. Sekejap, aku nak tengok. Ni. Aku seorang penggemar animal ya. So bila jumpa rabbit comel macam ni kan, aku cakap wah comelnya kan. Aku memang nak pegang lah. Dia macam anak yang macam kat kedai mainan tu kan, yang kecil tu kan, yang tu kan. So aku cari mana Aina. Rupanya dia rejah ke tepi macam tu. Okay, tak apalah, biar aku seorang je rasa kelembutan bulu-bulu anak ni. Comelnya aku tengok lah. Ish, rasa macam nak penyek.
Rugi kalau beli kat sini. Abang dengar kan apa Aina cakap, rugi kalau beli kat sini. Sebenarnya kami sangat menyesal tak beli kat sini. Sebab kami ingat kami akan pergi lagi tempat banyak strawberry dan cicah-cicah coklat. Tapi sebenarnya ada kisah dia. Adalah kan, saya apa tengok lah apa ni. So lepas pada tu kami pun cari kedai makan tengah hari. Ni baru tengah hari yang petang, nampak sebab hujan kan, tak nampak macam tengah hari. Waktu ni aku dah start nak demam. Aku memang tak lalu waktu ni. Sebab aku ingat makanan tak sedap. Rupanya aku yang nak demam. Tapi waktu ni aku tak sedap lagi. So ni lah tempat di mana aku ingat ada nak beli strawberry banyak. Tapi aku tersalah. Expectation aku meletakkan expectation yang sangat tinggi. So aku cakap jangan berharap sangat, nanti kita tak dapat. So nampaklah ada lah jual strawberry tu, tapi aku expect lebih. Faham tak? Apa jangan kecam aku. Aku memang expect lebih. Apa faham sendirilah expect lebih tu macam mana. Aku tak mahu explain ke apa, tapi apa faham sendirilah. Okay, sambil-sambil melayan broken aku ni, aku pun record lah diri sendiri kan, nak buat vlog, nak bertambah-tambah. Sebab aku dengan Aina kan nak buat video TT, sambungan translation, apa-apa je lah yang satu tempat ke tempat lain tu kan. So aku tengah standby lah tu. Lepas tu aku tengok aku tengah makan tester kan, aku pun nak try. Aku tengah otor-otor tudung. Aku tak jadi hari ni. Aku kan nak demam, so tudung aku macam tak jadi sangat, tak berapa best lah daripada version aku yang sebenarnya. Sebenarnya aku comel je pakai tudung style ni, tapi asyik ke depan, asyik ke belakang je hari ni. Memang aku barai lah, aku baran tu. So aku pun try lah strawberry. Oh sedap juga strawberry dia, taklah masam sangat, manis-manis juga. Okay lah, not bad. Rasa strawberry? Memanglah rasa strawberry. So aku dengan Aina pun decide untuk beli. Kami kira-kira kami sebenarnya tak boleh bawa balik. So kami macam kami beli untuk makan je lah. Habis ikut, kami ni penggemar strawberry. So habis ni Aina kata aku besar je makan, dia kata kan. Sembang kemas. Tapi memang betul pun. Memang kami makan strawberry tu habis pun nanti. So macam berbaloi lah beli, sebab ada lah snack nak makan tu kan. So kami pun duk pilih-pilih lah strawberry tu mana satu. Strawberry tak dibawa balik. So kita akan beli, kita makan sebelum kita balik. Itu ya, itu lagi ya. Terima kasih. Makasih. Dapat strawberry-nya. Ladang tak ada. Aku rasa ada lagi ni ladang strawberry hal lain, cuma kami sampai ke sini saja kan. So tak apa, nanti mai lagi kita cari lagi ladang strawberry kat sana. So kami pun bergerak ke Medan ni sampailah dekat area kawasan penginapan kami. So sekali nampak hotel kami. Tu sebelah sana tu hotel kami. Nama apa tu, Alam Hotel. Hotel yang ketiga di Medan. Kita orang nak rest kejap, lepas kita keluar makan di mall. And kondisi aku sekarang aku rasa aku demam semua. Semua. Waktu ni memang aku confirm tahu yang aku ni tengah demam sesemua. Demam sesemua kan tak larat. So ni waktu ni Aina tengah cari beg kami mana satu. So kami pun masuk dalam bilik kami. Waktu ni memang aku tak larat sungguh lah. Daripada dalam bas tadi dah lah. Dalam van tadi dah lah perjalanan 5 jam. Rasa macam 5 jam. Lepas tu ni lah bilik aku. Aku memang tak larat waktu sampai ni. Kami rest dulu lah sebelum nak keluar makan malam lagi. Pemandangan tak ada. Lepas tu kami cicah lah makan snack dulu, sebab aku nak tidur saat lagi. Kami ada masa dalam 2 jam macam tu lah. Lama lagi nak keluar. So bila malam sampai, kami pun keluar balik naik van pergi cari kedai makan. So kami pun sampai ke kedai ni. Aku tak ingat nama kedai ni, tapi kalau hampa boleh zoom tu hampa tengok nama apa kedai dia. Nampak macam bercahaya sangat tu, aku tak ingat dah. So waktu ni kami sampai, memang orang ramai. Tapi yang syoknya kami tak kena beratok. And aku tak tahu macam mana dia punya cara kami masuk tu. Maybe dah booking kan, so kami boleh masuk tu sekali. Orang lain macam menunggu-nunggu. So macam
aku macam best tu masuk tengah orang ramai tu kan. So waktu ni aku impress dengan makanan ni. Tak tahu apa nama dia, tapi ada strawberry dalam dia. So lepas pernah makan, kami ke mall. Tu pun kena paksa. Kami punya tour guide ke sini sebab kami nak cari bag. Kami kan beli souvenir banyak, nak bagi dekat semua orang yang tak mai tu. Payah depa, bila tak mai ni kita nak kena beli kat depa. Dah lawak aku yang nak beli kat depa. So kami pun buatlah survey sikit ni. Walaupun kat Malaysia ada saja nak tengok harga kan. Kalau murah boleh beli. Harga asal kot. Cuma dia buat buy one. Mana dia? Ni kan? Body body ni kan ini Fine for business tu. How? 470. cikgu buat. Jadi berapa bang? Satu berapa? Kita diberi masa sampai pukul 10. Sampai mau tutup lah. Uniqlo. Ya, gitu betul kita buat. Kita orang nak cari something dekat Uniqlo kejap. And then kita je nak cari luggage sebab kita nak add on souvenir semua tu. For your information, aku demam. Jangan ingat. Kita tahu ke petang tadi. Dah bagi tahu. Cuma nak bagi tahu ni lah. Jangan ingat pergi travel Indo tak ada demam. Bukan sebab pergi tempat-tempat sejuk, tempat-tempat saji je boleh demam Tempat panas. tempat panas pun boleh demam Maybe sebab aku sekarang tengah antibody tak kuat ke kan. Lepas tu pergi tengah panas, tiba-tiba sejuk, macam kita orang macam tukar lagi area Cameron macam tu, sejuk tau udara dia. Tangan pun boleh. Maybe sebab faktor tu juga. Tengok Tu. nampak sangat kan? Ya Kalau I nak buka jam nampak tau belang tu. Kita dah sampai Uniqlo. Ya. Mari kita cari barang kita. Okay? Sebenarnya dalam ni tak boleh record. Aku tak tahu, tapi aku record waktu ni. Minta maaf lah ya. Hampa jangan tiru sini tau. Aku je yang tersilap waktu ni. Sebab lepas tu mereka announce tak boleh record, tak boleh tangkap gambar apa semua dalam ni. So aku macam aku stop lepas tu. Kalau video ni sampai situ je, sampai situ je lah aku record. Sebab lepas tu mereka announce macam tu. Ini yang viral tu. Okay, next Aina kita pergi siapa kita pakai baju ni. Aku nak bersin. Aku nak bersin. Dah jumpa. Berbelanja, dimohon untuk tidak makan, minum, tidak duduk di lantai penjualan, dan tidak membuka item di dalam kemasan. No. Terima kasih telah berbelanja di Uniqlo, Sat Plaza Medan. Terima kasih. Syok kan tengok buat announcement. Camernya kita orang. Hadis. Kita tengah menghabiskan waktu. Cepat keluar, cepat. One more. Perlu ke tak ada? Satu lagi kan? Aku risau dah, aku bayar dua. Aku jangan cakap keluar satu. Ni finally kita buat. Kali special kita buat dekat Indonesia. Yeah. Okay, video kali ni berakhir dengan muka kami yang sangat imut dalam soft copy yang kami ambil kat mesin tu. So next part aku akan post kami adalah beli souvenir untuk terakhir kali. So thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like and share. So next part jangan lupa aku akan post juga minggu depan nak bagi habis cepat. Sayonara, bye bye.